Nama sahaja kafe tetapi sajanya wanita asing yang memberahikan dan minuman keras. Untuk pakej layanan itu RM170 dikenakan dan pelanggannya pula termasuk penuntut institusi pengajian tinggi awam. Kafe yang beroperasi sejak 3 tahun lalu memulakan perniagaan dari jam 6 petang hingga 2 pagi setiap hari. Bagaimanapun, aktiviti kotor dalam kafe itu terbongkar selepas polis membuat serbuan di premis yang terletak di Jalan Gaya 24, Taman Gaya, Ulu Tiram, Johor. Serbuan dijalankan oleh 3 pegawai dan 8 anggota dari cawangan kongsi gelap, maksiat dan perjudian di 7 Bukit Aman bermula jam 11 malam semalam dan berakhir 1.40 pagi tadi. Dalam serbuan itu, polis menahan 46 pegawai perhubungan awam GRO warga asing. Kebanyakan mereka berasal dari Filipina, Thailand dan Indonesia. Mereka berusia 20 hingga 26 tahun. Mereka ditahan kerana menyalahgunakan pas perjalanan. Sementara itu, polis juga menahan 4 pekerja asing tanpa permit dan 2 pekerja tempatan menjadikan keseluruhan tangkapan 52 orang. Turut ditahan 8 pelanggan. 7 daripada mereka adalah penuntut IPTA di Johor. 37 pelajar asrama Sekolah Menengah Sultanah Bahia Al-Ustar Kedah yang dimasukkan ke Hospital Daerah Kota Star kerana cirit-birit dibenarkan pulang. Makan malam berupa ikan cicak air asam dipercayai puncanya. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Kedah, Dr. Marzuki Mat Isa, kes keracunan melibatkan pelajar sekolah menengah berkenaan adalah yang pertama berlaku di negeri itu. Beberapa sampel makanan diambil untuk dihantar ke makmal ujian. Dewan Makan Asrama sekolah itu turut diarah tutup. Pihaknya turut menempatkan beberapa pegawai kesihatan bagi memantau keadaan pelajar di sekolah terbabit. 52 kes baru influenza A H1N1 dilaporkan di seluruh negara sehingga petang semalam. Dengan itu, jumlah terkumpul kes berkenaan adalah 14,524 setakat ini. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Muhammad Ismail Merikan, 674 kes gejala penyakit serupa influenza ILI masih dirawat. Daripada jumlah itu, 74 disahkan sebagai H1N1 sehingga kini 13 kes masih dirawat di unit rawatan rapi dengan 9 daripadanya dikategorikan sebagai kes berisiko. Beliau juga memaklumkan pemberian perlalian H1N1 berdasarkan prinsip siapa dulu dia dapat kerana bilangan vaksin yang terhad. Sehingga semalam terdapat kira-kira 130,000 dos vaksin H1N1 di seluruh negara. Meskipun kerjaya sebagai jururawat sinonim dengan golongan wanita, kini semakin ramai lelaki menceburi bidang itu. Kehadiran kaum Adam diperlukan untuk menyempurnakan tugas tertentu bagi kemudahan pesakit seperti berwuduk. Wartawan Nur Hasmah Fasihah Hassan menyediakan laporan berikut sempena Hari Jururawat Sedunia. Tidak dinafikan, sifat wanita bagaikan satu aura yang menjadi senjata untuk mendekati pesakit. Itu tidak bermakna lelaki tiada kebolehan merawat. Nampak kerjaya ini adalah satu kerjaya yang mulia di sisi masyarakat. Walaupun setengah orang berpendapat kerjaya ini adalah untuk wanita saja kan, golongan wanita, bukannya untuk golongan lelaki. Jadi saya memberanikan diri untuk menceburi bidang ni kan. Yang penting kesabaran lah. Kesabaran memang tahap yang orang first lah dalam profesional jururawat. Okay, sebab kita nak berdepan dengan doktor, kita nak berdepan dengan specialist, kita kena berdepan dengan KJ, nak berdepan dengan patient paling penting. Okay. Walaupun pernah diejek, perkataan malu tidak wujud dalam kamus hidup mereka sebagai seorang jururawat lelaki. Malah menceburi kerjaya ini tidak pernah disesalkan. Tanggungjawab yang digalas jururawat lelaki tidak banyak bezanya dengan jururawat wanita. Sebagai contoh, tugas mengangkat pesakit, keberanian menghadapi kecemasan kritikal dan membantu dalam sesi pembedahan waktu panjang. Tugas itu lebih praktikal dilakukan lelaki. Kali pertama saya melawat saudara saya di Hospital Universiti Sains Malaysia di Kumang Krian. So di sana saya dapat melihatlah bagaimana seseorang jururawat tu merawat pesakit. Mungkin dari situ kita dapat lihatlah bagaimana susah payahnya seorang jururawat ini untuk mengendalikan seorang pesakit.
Contohnya pesakit yang teruk dan pesakit yang biasa. Tapi kebanyakan yang saya tengok adalah pesakit yang teruk sahajalah. Statistik tahun lalu, 11,897 jururawat muda diambil. Daripada jumlah itu, 481 jururawat lelaki direkodkan di hospital kerajaan dan swasta. Pastinya sumbangan jururawat wanita dalam bidang kejururawatan bukan asing. Lebih-lebih lagi ketika bertugas di wad bersalin. I'm very proud and I have achieved, and with knowledge and skill I'm able to help a woman or another woman who is in pain, and I can be with her throughout her labour. Kesimpulannya, tugas jururawat menuntut kesabaran yang tinggi ketika berdepan dengan kerenah pesakit. Kini, bidang kejururawatan tidak lagi dianggap sebagai satu kerjaya yang mudah, tetapi sebagai satu profesyen yang penting. Ia bukan sahaja mempunyai permintaan yang tinggi, malah khidmat jururawat itu satu tugas yang dianggap mulia. Nur Hasmah Fasih Hassan, Berita TV9. Apa? Yuko Yamashita, pakar rambut lembut terurus. Sebagai orang Jepun, saya memang amat teliti. Inilah yang membawa saya kepada penciptaan sistem pelurusan rambut sihat yang pertama. Geseran merupakan masalah dalam pengurusan rambut. Kini saya sedang mencipta produk baru bersama Sunsilk yang menjadikan rambut lebih lembut dan mudah diurus. Rumusan baru kami mengurangkan geseran antara helaian rambut. Alamilah Sunsilk baru. Sunsilk Silky Smooth and Manageable baru oleh Yuko Yamashita. Hai, temui saya Awal Asyari dalam Cerita Teh Tarik FNN, eksklusif untuk anda oleh Susu Pekat Manis FNN. Rasailah Teh Tarik FNN yang disukai ramai sambil menyatukan keluarga, mendekatkan persahabatan dan mengeratkan kasih dua sejoli. Juga, nantikan cerita dan berita selebriti selincah alam, sehebat Strange dan secomel Upin dan Ipin. Cerita Teh Tarik FNN setiap Khamis jam 6 petang di TV3. Segelas, satu Malaysia. Gel dingin Bye Bye Fever buatan Jepun. Legakan demam bayi dan budak. Kedinginannya tahan 8 dan 10 jam. Jika anak anda demam, dapal saja Bye Bye Fever. Masa yang berlalu mematangkan usia dan wajah anda. Kini, kembalikan keremajaan anda dengan Safi Rania Gold. Dengan formulasi nano emas 24K yang mengurangkan kedalaman kedutan, menjadikan kulit awet muda dan cerah sentiasa. Safi Rania Gold. Jelita tanpa mengira usia. Dulu lain, sekarang lain. Dulu saya memang tak percaya. Kesihatan itu penting. Duit bertimbun-timbun nak buat apa? Jangan dah sakit, baru nak jaga badan. Mesti kolesterol ni, dia bukan ubat. Tetapi amat mujarab. Minuman kesihatan. Sel-sel otak yang penting terbentuk ketika di peringkat janin lagi. Ini bentuk apa? Segitiga. Untuk pembelajaran berlaku, sel-sel otak perlu berhubung. Hubungan sel-sel yang tidak digunakan akan hilang. Anmam Essential dengan gangliosida. Lebih banyak sel-sel otak berhubung, lebih cepat proses pembelajaran berlaku. Ibulah bintang hatiku. Anmam Essential. Cik, pernah dengar Digi Smart Plan? Dengan hanya RM68, Encik dapat internet tanpa had. Nak daftar? Okey. Bebaskan internet pada telefon pintar anda dengan Digi Smart Plan. Bersua kembali. Susulan daripada 5 lelaki yang ditembak polis Indonesia semalam, 3 lagi suspek dipercayai anggota pengganas ditangkap hari ini. Tangkapan dilakukan dalam serbuan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Operasi memburu saki-baki pengganas dilakukan secara berterusan oleh polis Indonesia. Dalam serbuan semalam, kedua-dua yang ditembak mati pernah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA di Malaysia sekitar tahun 2003 hingga 2005. Pada tangkapan hari ini, suspek diterbangkan ke pusat tahanan di Jakarta bagi soal siasat untuk menentukan kumpulan yang mereka wakili. Antara yang dirampas bersama suspek, 2 rifle, sepucuk revolver, sepucuk pistol yang menyerupai pen, peluru hidup, jaket kalis peluru dan beberapa buku. Mereka disyaki ada kaitan dengan beberapa insiden bom di Indonesia. 19 orang yang disyaki ditahan setakat ini.